Mari kita hayati sebuah kisah drama pendek terbitan Ainul Malam Production. Kisah tentang Aisyah, seorang wanita yang sudah tidak mampu bertahan, lalu melarikan diri ke rumah Aini untuk mencari perlindungan. Apakah kesudahan cerita ini? Dengarkan drama radio bertajuk Lebih Indah Berpisah, karya Ainul Malam. Aini. Aisyah, kenapa ni? Masuk. Aini, tolong aku, Aini. Tolong aku, Aini. Dia pukul aku lagi, Aini. Dia pukul lagi. Tapi kali ni aku dah tak tahan. Aini. Aku dah tak tahan. Aku dah tak sanggup lagi. Aini, aku patut buat apa? Aku patut buat apa? Aku dah buntu. Aku nak lari jauh. Tapi ke mana? Apa yang patut aku buat hari? Aku takut. Tapi aku tak ada kekuatan nak hadapi semua ni lagi. Tolong aku, Aini. Aisyah, dengar ni. Aisyah, kau kena kuat, Aisyah. Kau kena kuat. Aku tahu kau kuat. Lebih kuat dari apa yang kau sangkakan. Aku akan temankan kau. Aisyah, kita hadapi ini bersama. Sekarang, kau rehat dulu. Esok, kita fikirkan langkah seterusnya. Buat masa ni, kau ada aku. Aku takkan biarkan kau sendiri. Hello. Ya, Aini. Kenapa telefon abang malam-malam ni, Aini? Ada apa? Aisyah ada di rumah kita sekarang ni. Dia sedang tidur. Saya suruh dia rehat. Dia bergaduh lagi dengan Khairul. Kali ni, teruk dia kena pukul dengan Khairul, abang. Apa yang saya harus bantu dia, abang? Apa yang harus saya buat? Khairul sudah melampau, Aini. Kali ini jangan lepaskan dia lagi. Sekarang, kejutkan Aisyah dan bawa dia ke balai polis sport report. Itu yang terbaik buat dia. Jadi Khairul tak boleh nak buat apa-apa lagi selepas ni. Aisyah. Jom. Apa? Kita pergi buat report. Tadi aku dah cakap dengan suami aku. Suami aku suruh dalam masa 24 jam kita kena buat report. Bangun, Aisyah. Ini untuk keselamatan kau juga. Baik. Aduh, sakit badan aku ni. Tunggu sekejap. Kita pergi sekarang. Kepada wanita-wanita hebat yang sedang berjuang dalam kesunyian, saya tahu anda kuat, saya tahu anda tabah. Tetapi saya juga tahu ada kalanya kekuatan dan ketabahan itu digunakan untuk menanggung kesakitan yang tidak sepatutnya. Jika anda sedang didera secara fizikal, emosi ataupun mental oleh pasangan anda, mesej ini adalah untuk anda. Tolong dengar suara hati ini. Anda berhak untuk hidup dalam kedamaian dan keselamatan. Jangan biarkan rasa takut, malu atau cinta yang membuta menghalang anda daripada mencari perlindungan. Kekerasan rumah tangga bukanlah normal. Ia bukan salah anda. Ia bukan tanda cinta. Ia adalah jenayah dan anda layak dilindungi. Tindakan segera adalah kunci keselamatan anda. Saya mohon, jangan tunggu sehingga keadaan menjadi lebih buruk. Jangan tunggu sehingga anda terluka parah atau lebih teruk kehilangan nyawa. Setiap saat yang anda tunggu adalah risiko yang tidak perlu. Langkah pertama yang paling penting adalah buat laporan polis segera. Polis ada untuk melindungi anda.